Tim dia pula saya tukar kepada saiz 13 175 70 13. Rim dia. Rim dia kecil sangat. Tak boleh. Dia bawa macam nak terbalik kan. Hai, assalamualaikum. Saya Izlan Spray. Selamat datang ke YouTube channel Rijal Din. Okey, hari ni kita nak review sebuah kereta Starlight kambing, dia panggil KP60. Alright. So, hari ni tengok kereta dia, color putih krim lah ni. Starlight kambing KP60. Dia ada dua, KP60 dengan KP61. So, tengok keadaan kereta ni. Side mirror dia ada tukar dah, side mirror tanduk kambing. Dia kena ada tanduk dia kan. Okey, dengan signal semua original, bumper semua original. Gerai depan dia original KP60. Lepas tu color dia macam putih krim macam tu lah. Dia keluaran dia tahun 82 tak hilap saya. Makna kata umur dia dah 43 tahun macam tu lah, 42 43 tahun macam tu lah umur dia. Tu dia keadaan dengan umur tera tu, kereta tera ni lah masih jalan atas jalan, road tax semua dah, alhamdulillah. Okey geng, jom kita tengok dalam dia, tengok macam mana dalam dia dengan umur kereta 43 tahun. Kita tengok dalam dia. Dalam masih kekal original guys. Semua original ni. Kereta ni saya dapat daripada anti.net Pibli Sayong. Dalaman masih original, interior pun original dia lagi. Masih original. Tu dia, tengok bumbung-bumbung dia semua original semua. Kira body tak banyak simen lah kira kan. Saya repaint luar saja kereta ni. Rim dia pula saya tukar kepada saiz 13 175 70 13. Rim dia kecil sangat, tak boleh. Dia bawa macam nak terbalik kan. Rim dia 12 original dah. Kecil. Jadi macam saya transform kepada apa ni, rim 13 ni nampak besar sikit lah kan. Enjin dia masih kekalkan original ni ya. Original apa nama KP60 1000cc. Dia 1.0 je. 2K enjin dah, original lagi. Enjin dah. Saja saya sedap. Kira highway tu saya boleh maintain 12 atau 3 macam tu lah, padanlah dengan 1000cc kan. Sekali kita nak race, kita naik bagi jalan atas santai kan, layan petang-petang kan. Macam tu je. Okey geng, jangan lupa subscribe Rijal Din. Okey, itu saja review saya pada hari ini. Okey, bye bye. Luncur.